6. Makanan senyap yang memendekkan usia warga emas di Malaysia. Baru-baru ini, Encik Ahmad bin Kasim, seorang penduduk di kawasan perumahan Shah Alam yang dikenali sentiasa sihat dan cergas, tiba-tiba rebah di lebuh raya persekutuan. Walaupun usianya sudah menjangkau 70, beliau kelihatan jauh lebih muda, tidak pernah sekalipun terlepas rutin berjalan pagi dan sentiasa berselera menikmati hidangannya. Berita itu mengejutkan semua jirannya. Tak mungkin Pak Cik Ahmad, kata mereka. Namun setelah disiasat, rupa-rupanya Encik Ahmad mempunyai tabiat mengambil sejenis makanan tertentu hampir setiap hari. Menurut keluarganya, beliau sangat menggemari makanan tersebut sehingga ia sering dihidangkan di meja makan dan mereka tidak menyangka itulah punca yang mungkin meragut kesihatannya secara senyap. Ramai antara kita tidak sedar bahawa dalam makanan yang kita ambil setiap hari tersembunyi bahaya yang boleh merosakkan kesihatan secara diam-diam. Apabila bercakap tentang makanan tidak sihat, kita sering terbayang makanan berminyak atau manis, tetapi dalam senarai yang akan saya kongsikan ini, ada juga makanan yang selama ini kita anggap baik untuk kesihatan. Hari ini saya akan dedahkan 6 jenis makanan yang boleh membahayakan nyawa dalam bentuk senarai. Makanan di tempat pertama pastinya akan mengejutkan anda kerana ia dianggap sebagai makanan sihat oleh ramai orang. Anda pasti akan berkata, kenapa pula makanan ini bahaya? Melalui perkongsian ini anda akan mendapat petunjuk untuk mengubah tabiat pemakanan yang tanpa sedar merosakkan kesihatan anda. Mungkin mulai hari ini hidangan di atas meja makan anda akan mula berubah. Tempat ke-6, roti manis diproses. Makanan di tempat ke-6 ini sering menjadi pilihan sarapan bagi ramai orang. Ia mudah, sedap dan senang dimakan di mana-mana tanpa mengotorkan tangan. Ramai yang mengambilnya kerana sudah terbiasa. Makanan ini ialah roti manis diproses seperti roti krim, roti coklat dan roti kaya. Puan Aminah, seorang warga emas berusia 72 tahun dari Petaling Jaya, suatu ketika dahulu sentiasa memulakan harinya dengan secawan kopi dan sebungkus roti kacang merah. Baginya ia cara yang mudah untuk bersarapan. Namun selepas pemeriksaan kesihatan menunjukkan paras gula dalam darahnya meningkat secara mendadak, barulah beliau sedar betapa bahayanya sebungkus roti yang dianggap remeh itu. Roti sebegini nampak ringan, tetapi kandungannya amat membimbangkan. Sebungkus roti krim coklat sahaja boleh mengandungi gula yang bersamaan dengan kira-kira 10 ketul gula cube. Walaupun teksturnya lembut dan rasanya manis, ia sebenarnya adalah bom senyap yang menggabungkan 3 musuh kesihatan: gula lemak trans dan karbohidrat halus. Lebih merisaukan margarin dan shortening yang digunakan. Untuk melembutkan roti ini boleh mengeraskan saluran darah dan menyekat aliran darah yang akhirnya membawa kepada aterosklerosis. Walaupun tiada simptom, segera kesihatan saluran darah akan merosot dari semasa ke semasa. Roti ini juga hanyalah kalori kosong yang tidak mempunyai khasiat. Sebab itulah, selepas memakannya, kita akan cepat lapar semula dan badan mudah letih. Tabiat menggantikan sarapan dengan roti sebegini boleh menyebabkan paras gula dalam darah tidak stabil dan meningkatkan risiko dislipidemia atau pradiabetes. Tempat ke-5, minuman bergula dalam tin dan kotak. Makanan di tempat ke-5 ini adalah sesuatu yang ramai orang minum setiap hari tanpa rasa bersalah. Apabila dahaga letih atau selepas makan, kita sering mencapai minuman seperti kopi tin jus buah-buahan dalam kotak atau minuman isotonik. Encik Borhan, 68 tahun dari Ipoh, dahulunya gemar minum 2 hingga 3 tin kopi setiap hari. Baginya, ia hanyalah pengganti air kosong. Beliau tidak pernah menyangka minuman sebegini berbahaya sehinggalah pemeriksaan kesihatan menunjukkan paras gula dan fungsi hatinya tidak normal. Minuman ini nampaknya menyegarkan tetapi ia sebenarnya hanyalah gula dalam bentuk cecair. Sebagai contoh, 1 tin kopi di pasaran mengandungi gula setara 7 hingga 8 ketul gula cube. Bukan itu sahaja, ia juga dicampur dengan pelbagai bahan pengawet pemanis tiruan dan perisetiruan yang membebankan organ dalaman, terutamanya hati dan pankreas.
Bahaya utama minuman ini ialah lonjakan gula sugar spike. Gula yang diserap dengan cepat akan menaikkan paras gula dalam darah secara mendadak, menyebabkan insulin dirembeskan dengan banyak lalu menjatuhkannya semula. Proses berulang ini akan meletihkan pankreas dan akhirnya boleh membawa kepada penyakit kencing manis. Lebih menakutkan, perubahan ini berlaku secara senyap tanpa disedari. Walaupun produk tanpa gula atau zero kalori semakin banyak, ia juga tidak selamat. Kajian terkini menunjukkan pemanis tiruan boleh mengganggu keseimbangan mikrob dalam usus dan dalam jangka panjang menyumbang kepada penyakit metabolik dan penambahan berat badan. Gantilah tabiat ini dengan pilihan yang lebih sihat seperti teh barli tanpa gula atau teh herbal suam. Tempat Keempat Mizegera. Makanan di tempat keempat ini sangat biasa dalam kehidupan kita. Ketika sibuk letih atau tiada selera mi, segera adalah pilihan utama. Hanya perlu tuang air panas, ia sedia untuk dimakan. Encik Razak 70 tahun dari Kuantan yang tinggal bersendirian, selepas bersara sering makan mi segera untuk hidangan ringkas. Namun, suatu hari beliau mengalami tekanan darah yang naik mendadak badan, membengkak dan sukar tidur. Doktor mengesahkan puncanya adalah pengambilan natrium garam berlebihan dan pemakanan tidak seimbang. Bahaya mi segera bukan sekadar kerana ia masin. Sebungkus mi segera mengandungi lebih separuh daripada had pengambilan natrium harian yang disyorkan. Jika kuahnya dihirup sehingga habis, ia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, edema dan membebankan buah pinggang. Lebih membimbangkan ialah minyak yang digunakan untuk menggoreng mi yang selalunya teroksida serta bahan perasa dan penambah perisa kimia. Bahan-bahan ini jika diambil secara berterusan boleh merosakkan saluran darah dan menyumbang kepada penyakit kardiovaskular. Selain itu, mi segera hampir tiada serat atau vitamin menyebabkan badan kekurangan nutrien penting untuk pemulihan dan imuniti. Tempat ketiga, daging diproses. Makanan di tempat ketiga ini mungkin sesuatu yang dianggap tidak mengapa oleh ramai warga emas dan sering dihidangkan sebagai lauk sarapan atau bekal. Ia adalah daging diproses seperti sausage nugget dan daging burger. Puan Halimah, 74 tahun, dari Johor Bahru, sering menggoreng sausage atau daging burger untuk sarapan kerana ia mudah dan dianggap sebagai sumber protein. Namun selepas pemeriksaan kesihatan menunjukkan paras kolesterolnya sangat tinggi dan tekanan darahnya tidak stabil, beliau mula menilai semula tabiat pemakanannya. Walaupun ia kelihatan seperti daging biasa, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengklasifikasikan daging diproses sebagai karsinogen kumpulan 1, iaitu agen penyebab kanser. Ini kerana bahan kimia seperti natrium nitrit digunakan untuk mengekalkan warna dan memanjangkan jangka hayatnya. Apabila bahan ini bertindak balas dengan protein dalam badan, ia boleh membentuk nitrosamin sebatian penyebab kanser yang meningkatkan risiko kanser usus dan perut. Daging diproses juga tinggi kandungan garam dan lemak tepu yang menyumbang kepada tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Kajian antarabangsa menunjukkan bahawa pengambilan 50 gram daging diproses setiap hari bersamaan beberapa keping sausage boleh meningkatkan risiko kanser usus sebanyak 19%. Kurangkan pengambilannya dan gantikan dengan telur rebus tahu atau dada ayam. Tempat kedua, lauk pauk, siap masak, terutamanya yang digoreng dan masin. Makanan di tempat kedua ini sangat mudah didapati di kedai makan atau pasar raya, terutamanya lauk pauk yang digoreng atau dimasak dengan kuah pekat dan masin. Ia menjadi pilihan apabila malas memasak. Puan Aisyah, 76 tahun dari Melaka, jarang memasak dan sering membeli lauk siap seperti ikan masak sambal ayam goreng atau sayur campur di kedai. Ia memang mudah, tetapi beliau sering mengalami tekanan darah tinggi dan bengkak badan. Beliau kemudiannya sedar akan bahaya di sebalik kemudahan itu. Masalah utama lauk pauk siap masak ialah racun senyap yang tersembunyi. Kandungan garam dan gulanya sangat tinggi untuk menjadikan rasanya lebih sedap dan tahan lama. Bagi pesakit darah tinggi atau kencing manis, ia boleh memburukkan lagi keadaan kesihatan.
Lauk yang digoreng pula selalunya menggunakan minyak masak yang telah diguna berulang kali. Minyak teroksida ini boleh menyebabkan keradangan sel dan merosakkan fungsi organ dalam badan. Selain itu, bahan perasa dan pengawet tambahan digunakan secara meluas yang membebankan buah pinggang dan hati dalam jangka masa panjang. Walaupun kelihatan seperti hidangan sihat seperti ikan atau sayur, cara penyediaannya menjadikannya tidak sihat. Tempat pertama, jus sayuran komersial dalam botol atau kotak. Dan sekarang makanan paling berbahaya yang berada di tempat pertama. Ramai yang akan terkejut kerana ia adalah sesuatu yang diminum khas untuk kesihatan jus sayuran komersial. Puan Fatimah, 67 tahun dari Kuala Lumpur minum sebotol jus sayuran dari kedai Serbaneka setiap pagi untuk mengawal tekanan darah dan menambah pengambilan sayur. Beliau amat terkejut apabila ujian darahnya menunjukkan paras gula yang tinggi dan pakar pemakanan memberitahu bahawa jus itulah puncanya. Mengapa jus sayuran yang kita percayai sihat ini berbahaya? Kehilangan nutrien proses pemanasan dan pempasturan untuk memanjangkan hayatnya memusnahkan hampir semua nutrien asal seperti vitamin C, enzim dan antioksidan. Apa yang tinggal hanyalah cecair berperisa sayur dengan sedikit khasiat, kandungan gula tersembunyi yang tinggi. Untuk menjadikannya sedap, kebanyakan jus ini dicampur dengan pati buah sirap atau pemanis tiruan. Segelas jus boleh mengandungi gula setara 6 hingga 7 ketul gula cube yang boleh menyebabkan kencing manis hati, berlemak dan lonjakan gula dalam darah. Memberi persepsi palsu bahaya terbesarnya ialah ia membuatkan kita berfikir kita sudah cukup mengambil sayur, saya sudah minum jus jadi tak perlu makan salad lagi. Tabiat ini menyebabkan kita kurang mengambil sayur-sayuran sebenar yang kaya dengan serat yang penting untuk fungsi usus dan kesihatan keseluruhan. Jika anda masih mahu meminumnya, pilihlah produk tanpa gula tambahan atau lebih baik buat sendiri smoothie di rumah. Namun, cara terbaik tetaplah dengan memakan sayur-sayuran segar. Kesimpulan, mulakan perubahan hari ini. Mengetahui bahawa makanan yang anda anggap sihat sebenarnya berbahaya mungkin mengejutkan, tetapi kesedaran ini adalah langkah pertama ke arah pemulihan. Mari kita imbas kembali senarai ini. Ke. 6 roti manis diproses. Ke. Fins minuman bergula. Ke 4. Misehera. Ke. 3 daging diproses. Ke-2. Lauk pauk siap masak. Ke-1 jus sayuran komersial. Anda tidak perlu berhenti sepenuhnya. Cukuplah dengan mengurangkan kekerapan dan menggantikannya dengan pilihan yang lebih baik. Gantikan roti manis dengan pisang atau sebiji telur rebus. Gantikan kopi tin dengan teh herba tanpa gula. Hadkan mi segera kepada sekali seminggu dan tambah banyak sayur. Gantikan sosis dengan tahu atau ikan. Masak sendiri hidangan ringkas menggunakan sayur-sayuran segar atau sejuk beku. Makanlah ulam atau salad, bukan minum jus dalam kotak. Kesihatan dibina melalui tabiat harian. Satu perubahan kecil yang anda lakukan hari ini boleh menjadi pelaburan paling berharga untuk kesihatan anda 10 tahun akan datang. Ingatlah, hari ini adalah hari terbaik untuk memulakan pemulihan anda.